Hai, dalam episod kedua ni kita akan bincangkan tentang metafora rumah api yang diperkatakan oleh Sami di pegunungan. Okey, rumah api ni apa? Rumah api ni adalah rumah yang ada dekat lautan. Bila gelap, kapten akan cari rumah api tu lah. So, rumah api ni sangat penting lah dalam kehidupan sebab ia akan menerangi ketika kita perlukannya lah. Masa gelap, masa kapten tak nampak jalan. So, ini adalah metafora yang menunjukkan bahawa rumah api ini ibarat tujuan hidup lah. So dalam hidup ni kita perlu ada tujuan yang jelas supaya kita tidak mudah tersasar lah. Bila kita ada tujuan jelas, kita tak mudah orang kata pergi ke tempat lain lah. Alright. Okay. So benda yang saya rasa menarik adalah kita kena ingat yang tujuan kehidupan ialah hidup dengan tujuan. Okay? Kita mesti tahu apa yang kita nak dalam hidup kita dari segi emosi, spiritual, material dan juga fizikal. So, adakah aku akan bahagia bila aku dah bersara nanti? So, mungkin kita pernah fikir yang macam mungkin aku dah ada banyak duit dan bila aku dah tua nanti, aku bersara, aku akan jadi lebih bahagia. So, adakah itu betul? Sebenarnya, ianya tidak sama sekali lah. Tanggapan yang sebenar adalah kebahagiaan ini akan berkekalan apabila kita konsisten dalam bekerja atau berusaha dalam mencapai cita-cita ataupun impian kita, seterusnya menuju ke arah tujuan hidup sebenar kita dalam dunia ini. Okay? Okay? Hidup akan lebih seronok apabila kita luangkan hari-hari untuk mencapai impian kita. Okay? Setiap orang lahir kat dunia ni dah ada personal mission sebenarnya. So, kita sebenarnya kena cari apa yang kita betul-betul nak buat dalam hidup kita ni dan kita akan pursue perkara itulah. Okay? Teruskan perkara itu. Oleh itu, kita kenalah menulis impian kita ataupun perkara yang kita nak capai. Okay? Ramai manusia kat luar sana bermimpikan kesenangan, kesihatan yang baik dan macam-macam. Tapi tak ramai yang sudi luangkan at least 10 minit dalam masa sebulan untuk check apa yang diorang nak, apa yang diorang betul-betul mahukan dalam hidup ni. Okay? Oleh itu, itulah sebabnya penting untuk kita menulis apa yang kita nak ataupun apa goals kita, target kita dalam hidup ni, kita perlu tulis supaya benda tu akan jadi penguat di bawah minda parasedar kita lah, subconscious kita. Okay. Ya. Bayangkanlah dalam sehari kita ada 60,000 pemikiran. Dalam 60,000 pemikiran tu, macam mana otak kita nak tahu yang mana satu yang penting. So, dengan menulis perkara yang kita mahukan dalam hidup ini, ia akan jadikan satu pemikiran yang awak tulis itu menjadikan ia penting untuk minda capture, tangkap dan akan membuatkan minda awak bekerja untuk mencapai ke arah cita-cita awak ataupun tujuan awak ataupun goals awak. So, ia ibarat peluru misil lah yang dah lock target. Sebab tu penting untuk tulis apa yang kita nak dalam hidup ni. Okay. Okay. Ini 5 cara untuk kita mencapai impian ataupun cita-cita kita. Yang pertama adalah dengan membayangkan lah. Kita kena visualize apa yang kita nak. Contoh kita nak badan yang kurus. So, kita kena visualize macam mana badan kita kurus dan kita mungkin boleh cari atlet-atlet yang kita minat untuk kita follow. Yang kita kena visualize lah yang kita akan capai ke arah situ. Kita mampu ke arah situ. Okay. Yang kedua adalah mewujudkan tekanan positif. Tekanan positif ni apa? Adalah dengan memberitahu orang-orang yang kita percayai tentang apa yang kita nak capai dalam hidup kita. So, dengan itu, orang-orang yang kita bagi tahu ni, dia akan secara tak sedar bagi kita pressure untuk kita terus baiki diri lah.
So dari semasa ke semasa kita sedar yang kita perlu capai goal kita sebab kita dah bagi tahu orang lain, so kita macam kita kena teruskan juga. Okay. Yang ketiga adalah menetapkan jangka masa lah. Okay. Penting untuk kita tetapkan jangka masa tentang apa yang kita nak capai dalam hidup kita. Oleh itu, kita kena ada sebuah buku. Kita kena create satu buku, kita panggilkan dia dream book. Kita bahagikan mengikut section apa yang kita nak dari segi spiritual, material, finance dan macam-macam lagi lah yang awak perlu atau ingin capai. Dan kita tulis segala-galanya dengan tracking lah semua sekali. Dan kita akan lihat lah, kita akan lebih bertujuan lah, dalam hidup ni. Yang keempat adalah magic number of 21. Okay, 21 ni apa? 21 days of making a new habit lah. So kita nak berubah ataupun nak mencapai sesuatu, kita akan bentuk tabiat dalam masa 21 hari. So kita boleh tulis dalam buku kita apa yang kita nak dalam masa 21 hari tu, kita konsisten tak dalam mencapainya. Dan itu adalah salah satu tanda untuk kita mencapai impian kita lah. Dan yang last sekali adalah paling penting adalah untuk enjoy apa yang kita lakukan, and kita tak perlu hit ourselves too hard kalau tak capai. Just enjoy the process. Jatuh bangun pasti ada, kita just enjoy, pastikan kita bersangka baik, mesti ada hikmah di sebalik kejadian, dan kita sentiasa belajar lah semasa ke semasa. So ini adalah 5 cara untuk capai impian dan cita-cita, sama ada cita-cita jangka pendek ataupun jangka panjang kita. Okay. Penting untuk kita lakukan apa yang kita sukai dalam hidup ni, sebab ianya ibarat petrol lah untuk kita punya impian dan cita-cita. Kalau kita buat sesuatu yang kita tidak sukai, cita-cita ataupun impian kita tidak akan bergerak lah, sebab petrol tadi tidak terbakar. Bila kita ada satu pembakaran, iaitu perkara yang kita suka buat benda tu, jadi kita punya impian pun akan bergerak sekali lah dengan kita. So penting untuk kita cari apa yang kita minat dalam hidup ni, dan bukan sekadar mengikut norma masyarakat ataupun mengikut apa yang orang lain kata. Kita kena cari siapa diri kita slow-slow. Akhir sekali, kita perlulah jadi tuan kepada takdir diri kita sendiri. Larilah dalam perlumbaan diri sendiri dan bukan dengan diri orang lain. Dan ingatlah, apa yang ada di depan dan belakang kau tidaklah penting dengan apa yang ada di dalam diri kau sekarang. So apa yang dalam ni lebih penting lah. Kau pentingkan diri kau dululah. Dalam hidup ni, kau perlu cari diri kau sebaik mungkin. Walaupun slow macam mana pun, kau kena cari diri kau. Dan kau adalah penentu dan pengubah nasib diri kau. Masih belum terlambat. Dan aku percaya kita semua boleh mencapai tujuan kita. So ini adalah perkara yang kita dapat daripada buku ni. Itu dalam episod 2 adalah tujuan, kepentingan tujuan, mencapai tujuan, cara mencapai tujuan. And aku rasa ia sangat menarik, dan aku rasa dan harap benda ni boleh membantu budak-budak kat luar sana ataupun yang menonton tentang pentingnya mencari apa yang kau minat dalam hidup ni lah. Okay, kena ada tujuan, tulis cita-cita kau, and sentiasa explore diri kau sendiri. Itu yang paling penting. Okay, alright, terima kasih. Itu saja daripada aku untuk hari ini. Assalamualaikum.